Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Sofia Amani binti Sukri, berusia 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tembilang. Kod sekolah saya TBA 0006. Hobi saya ialah membaca dan bercita-cita menjadi seorang guru. Kali ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang bicara buku kegemaran saya, iaitu Puteri Gunung Ledang. Buku ini ditulis oleh Rahimah Muda dan ilustrasi oleh Syahrul Faiz Zainuddin. Buku ini juga mengandungi 24 muka surat dan buku ini juga diterbit oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Saya tertarik membaca buku ini kerana mengisahkan tentang seorang puteri yang sangat cantik seperti bulan di pagari bintang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Puteri ini dikatakan amat cantik hingga diingini semua orang, termasuklah Sultan Mahmud Shah. Sultan menggunakan kuasanya dengan mengarahkan 2 orang pahlawan, iaitu Laksamana Hang Tuah dan Tun Mamat, ke Gunung Ledang untuk urusan peminangan. Tetapi, atas faktor usia yang terlalu tua, Hang Tuah tidak dapat meneruskan perjalanan. Rombongan ini diteruskan oleh Tun Mamat. Pelbagai rintangan dan halangan yang ditempuhi sebelum berjumpa si Tuan Puteri. Setelah dinyatakan hasrat si raja, Puteri Gunung Ledang terus meletakkan beberapa syarat, iaitu syarat pertama, sebuah jambatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka. Kedua, sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Ketiga, 7 dulang yang diisi hati nyamuk. Keempat, 7 dulang hati hama. Kelima, 7 tempayan air mata anak dara. Keenam, 7 tempayan air pinang muda. Dan ketujuh, semangkuk darah Raja Muda Melaka. Peminangan itu akhirnya gagal kerana Sultan tidak dapat memenuhi syarat ketujuh Puteri Gunung Ledang. Dan Raja bertetah bahawa baginda tidak akan sekali-kali melukakan anaknya. Pengajaran dari cerita ini ialah, pertama, kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai hasrat dan kemahuan. Kedua, kita mestilah patuh dan taat kepada arahan ketua. Ketiga, ikatan kasih sayang ibu bapa tiada galang gantinya. Keempat, jika kita berjanji, mestilah ditepati. Bagi pendapat saya, buku ini amat sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan mengandungi ilustrasi gambar yang sangat menarik. Sekian, terima kasih.